Baby siapa? Baby saya. Apa hal yang budak tu newborn baru yang mati nak adik Allah. Galak ni. Ni kan yang masuk Minang kan yang? Tak kita. macam nak skip daripada ngakak nak jalan tengah. Assalamualaikum dulu kata punya Nabi Jeffrey. Ya. Guys, so hari ni kembali lagi dekat channel Nabi Jeffrey. So hari ni guys, so kita dekat dalam kereta. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi cari barang baby. Kita nak cari barang baby. Baby siapa? Baby saya. Hello, baby L. Baby baby anak kepada adik dengan Finik. Fira. Finik lah. Adik dengan Finik. Adik dengan Fira. So diorang pun dah bersalin. Apa Fira dah bersalin? Diorang dah bersalin. Fira dah bersalin hari tu. Saya tak ingat tarikh dia, tapi dia dah rasanya dah almost 3 weeks tu dia bersalin. So sekarang ni kita nak cari barang baby. Dan masa sama kita nak melawat lah. Ni tidur macam. Nak melawat dia dah lepas menyusu, dia tidur lah. So kita nak melawat, kita tak tahu nak beli apa, tapi saya rasa saya nak beli baju lah. Beli baju kalau lah beli dia. macam, kan ada tak macam hamper tu, kalau kita beli kan ada sabun. Ada sabun, ada dia punya macam-macam lah. Lagi pergi kita tahu dia pakai sabun apa. So malas saya nak beli sabun. Betul kita beli baju. Tapi mainan tak ada lagi. Handphone, So let's go. Okay. Beli baju. Let's go. Okay, so memandangkan anak dia orang anak perempuan We have spenders. apa hal yang budak tu newborn baru yang Saya bukan apa guys. Saya nak je beli macam sabun-sabun kat belakang ni. Sabun ni dia kadang-kadang ada yang tersesuai untuk baby tu. So why not kita beli baju je. Baju better lah. Baju better. Semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah, masa muda yang tak Nah, tengok Martin dia dah. Dia duduk tengok-tengok tempat ni. Masalah dia boleh duduk betul-betul. Berdiri, version berdiri pula. Comel. keras dia keras. semua jalan yang ada di hadapku, kan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar aku bahagia di atas bumi ini. 6.5 hours later. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat rumah Fira. Nik, Assalamualaikum Nik. Waalaikumsalam. Nampak Abi. Anak biar tu mau pergi? Anak biar tu? Tu. Anak biar ni? Faham dah. Anak Abi ni. Dia anak siapa ni? Saya imagine awak. Aku dah nak buat ni. Ya Allah. Barbie. Ada hadiah. Fira, bukan you yang? Banyak. Baju je, baju dengan Ya Allah, excited ni. Ya Saya Allah. sangat excited. Dia nak anak perempuan dia. Oh ni Allah. Tidur pula. Baby L. Panggil dia apa? L kan? Kanik. Kanik. Semua yang Ada hidung, ada mata. Okay. Okay. Kening Fira sebab dia macam ni. Okay. Lepas tu mata dia aku tak nampak sebab dia tidur. mati. Ni ada stok cantik, tengok stok cantik. Mega ke Dia tengok daddy. Apa? Siapa tu sayang? Siapa tu?
Tengok Daddy. Minta permission. Tak ni Daddy. Daddy bagi, Daddy bagi. Nah. Loh. Daddy loh. Dia dah hilang lah stocking so. Mana stocking awak? Cabut pula lah. Mana stocking awak? Stocking ketak-ketak pecah. Guys. Nombor 2 Wik. Allah. Mati nak adik Allah. Tak payah tengok Mami lah. Ya, dia suka budak. Ni suka budak ni. Ni. Daddy marah. Daddy marah. Gede. Jangan cubit anak. Ni nama ikan. Awak ni ikan macam awak ni macam patung hidup. Takut pula sebenarnya. Nak pergi. Nak dukung ke? Awak tu baby lagi jugalah. Geram. Geram ni, geram. Galau. Jadi tak tua ni tak tua. Angkat hati tak tua. Malu kau. Malu. Gitu. Malu ke? Comel. Ada baby ya? Ada baby. Suka ke? Baby girl. Biji mapi. Ya Allah, berat Ni ikut aku kot ni. Tengok. Kalau. Geram. Widih geram. Awak. Galak ni. Kita datang nak ni kan yang masuk Minang kan yang? Tak kita. Kena berpantun lah. Ya. Berpantun. Saya berpantun. Tak asal tak jangan. Lama dah. Kita muda-muda lah. Tak hebat teman. Okay, sebenarnya kita orang datang ni nak masuk Minang. Minummu ni. Nak ke tak? Nak dia main pula dengan Angka ni. Buat yo guys. Dia macam nak skip daripada ngakak nak jalan tengah. Tu dah salah. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah masuk kereta. Sekejap je, tak ada dah sekejap mana, 5:30. Pukul 6 cukup je balik. Ya, kalau kat Kelantan pukul 6 pukul 8 baru sampai rumah. Okay guys, so itu sajalah konten kita. Kita pun dah bagi hadiah dekat baby L. Ya, dah bagi hadiah. Dah bagi hadiah, dah tengok dah. So Comel sangat korang. ya, Afi tengok macam Oh my God. mata dia sepet. Macam Afi cakap kat dia, anak Korea kan ni? Oh, Kita orang panggil dia anak Korea. Tapi macam muka dia kalau dia dari ada jauh. dia ada ira-ira seni tau. Macam Erika sikit. Oh yelah. Kan? Ada ira-ira Erika. So kita orang tadi tak ada dah lama mana kat situ. 2 jam jugalah dekat situ borak-borak apa semua kan. Dah lama tak jumpa kan. Dia pun sempat main game. So tadi saya borak dengan Fira dengan ni. Memang saya jumpa ni. Kita jumpa dia boleh jadi main game. Okay, so itu saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada episod. Betul ya? Bye.